Sebuah sekolah bergaya batu permata berkilau di bawah sinar matahari. Yang pertama muncul hari ini adalah Pinky. Dia dengan gembira merawat bibir pinknya. Tetapi karena sedikit canggung, dia secara tidak sengaja membuat masalah kecil tepat di awal harinya. Zamrud yang rosak. Pada masa ini, hujan bulu lembut jatuh di seluruh halaman sekolah, mewujudkan suasana magis dan berkilau. Di tengah hujan, Ru muncul dengan keindahan merah ruby yang mempesona. Gadis kaya permata merah. Hello. Sebelum dia sempat menghabiskan ucapan salamnya, tiba-tiba ada gegaran kecil melalui sekolah, membuat segala-galanya bergetar seketika. Selepas itu, sebuah UFO berbentuk berlian memancarkan cahaya ke bawah. Dari dalamnya, Katie melangkah keluar dengan kehadiran yang sangat berani dan bergaya. Gadis berlian kaya raya. Berlian. Hai Demon, awak kelihatan cantik. Kamu juga cantik. Hello Diamond. Hey, mungkin kita bukan kawan yang paling sesuai. Halo, semua orang. Hello, Puan. Hari ini sekolah kami mengadakan pertandingan gadis permata dan pemenangnya akan menjadi ratu. Siapa yang ingin menyertai? Saya turut serta. Saya pasti akan menjadi pemenang akhirnya. Berhenti berkhayal sekarang. Betul. Anda terlalu yakin. Diamond, lihat! Saya pergi ke spa untuk mendapatkan transformasi. Baiklah, mari kita pergi. Oh, saya pun perlu pergi ke spa. Gadis-gadis itu melawat spa bersama, dan tempat itu sungguh mengagumkan dengan ruang yang dihias elegan. Setiap sudut memancarkan rasa mewah dan kemewahan tenang. Selamat datang ke Bona Spa, di mana kecantikan bermula. Hai Kak, boleh tolong saya dahulu? Okey.
Sebelum memulakan, Pinky dengan lembut menyediakan dorongan motivasi kecil untuk kaki tangan bagi membantu mereka bekerja dalam suasana yang lebih gembira. Mari mulakan perjalanan kecantikan anda dengan penjagaan kulit. Baiklah. Kaki tangan spa perlahan-lahan meletakkan siput kecil pada wajah Pinky dengan berhati-hati menggunakan rembesan semula jadi mereka untuk mencipta topeng pembersihan mendalam. Rasa sejuk menyebar, membantu kulitnya berasa lebih segar dan santai. Wow, kulit saya terasa segar. Ia bukan sesuatu yang istimewa. Hai Kak, tolong buat untuk saya juga. Okey, saya akan datang sekarang. Seterusnya ialah Rose. Staff dengan lembut meletakkan sebuah kotak kecil di hadapannya. Di dalamnya terdapat penyembur wajah dan topeng penjagaan kulit. Tetapi ia tidak berhenti di situ. Batu delima dicairkan dan disapu dengan teliti ke atas topeng sebagai lapisan permata berkilauan, mewujudkan rupa mewah dan meningkatkan kualiti topeng. Penjagaan kulit anda selesai. Ini untuk anda. Wow! Terima kasih adik kecil. Boleh tak awak buat penjagaan kulit saya? Ia mengambil masa terlalu lama. Ini dia. Wow! Segera! Selepas menerima hadiah mewah yang sangat istimewa, perkhidmatan spa dinaik taraf serta-merta ke tahap yang lebih tinggi. Kaki tangan dengan lembut memasukkan batu permata ke dalam botol campuran dan menggoncangkannya dengan baik. Kaki tangan menuang campuran permata dengan berhati-hati ke muka Katie. Cecair itu cepat mengeras, membentuk topeng berkilauan seperti berlian. Semuanya selesai, Cik Adik. Kulit saya terasa begitu selesa. Sekarang, saya akan membuat solikan dan rambut anda untuk perubahan istimewa anda. Hai kakak, boleh awak buat saya punya dulu? Okey. Mari kita mula sekarang. Staf membawa bakul sayur-sayuran segar kepada Pinky, tetapi bukan untuk dimakan. Ini adalah bahan untuk solikan. Selepas menggunakan strawberry untuk mencipta warna merah jambu semula jadi untuk bibir, kaki tangan spa meneruskan kemahiran unik mereka dengan berhati-hati menghirup speed kepada 2 untuk digunakan sebagai pemerah pipi. Akhir sekali, kaki tangan dengan lembut menambah hiasan bunga dan rama-rama pada muka, menjadikan penampilan keseluruhan lebih menonjol dan harmoni. Ia sudah siap sekarang. Mari kita gayakan rambut anda. Kaki tangan spa dengan teliti memilih bunga ros biru, memasukkannya ke dalam lesung dan menggilingnya hingga halus. Dari pati yang diekstrak, mereka mencipta pewarna semula jadi yang digunakan untuk menjaga dan mencantikkan rambut.
Pinky kini bersinar dengan warna hijau yang cantik. Kaki tangan mula menghiasi rambutnya dengan kelopak bunga kecil secara bebas, mencipta rupa yang semula jadi dan sangat kreatif. Wow, awak kelihatan sangat menawan. Kebolehan anda sungguh hebat. Itu terlalu baik dari kamu. Hai, kakak. Saya juga mahu menggayakan rambut dan solekan saya. Okey, saya akan ada di sana. Kali ini, kaki tangan tidak perlu lagi menyediakan bahan-bahan yang rumit kerana kotak solek profesional sudah dibawa masuk. Di dalamnya terdapat alat-alat mewah yang sedia untuk Rose melengkapkan penampilan dengan mudah dan sempurna. Solekan anda sudah siap. Masa untuk mengurus rambut anda. Ya. Malah penggayaan rambut disokong oleh mesin penggayaan, menjadikan segala-galanya lebih pantas dan lebih mudah. Rose hanya perlu berehat dan menunggu. Hai, sekarang giliran kamu, adik kecil. Okey. Sekarang, giliran Katie masih membawa aura mewah dan kekayaan yang dikenali. Kali ini, ia bahkan mempunyai pembantu robot pribadi yang melakukan solekan dan penggayaan rambut dengan tepat dan sempurna. Gaya rambut ini memang sesuai dengan kamu. Kamu semua kelihatan sangat cantik. Terima kasih kerana datang ke spa kami hari ini. Selamat tinggal. Hei, Balian. Kita perlu mendapatkan pakaian berkilau kita. Okey. Kedua-dua gadis muda itu hanya menekan butang dan sebuah UFO serta-merta muncul, menjatuhkan kotak besar betul-betul di hadapan mereka. Di dalamnya terdapat satu almari penuh dengan gaun-gaun yang mempesona dan berkilauan seperti cahaya bintang. Mari kita pergi ke sana untuk memilih pakaian. Baiklah, mari kita pergi. Mari kita tukar pakaian kita. Gadis-gadis itu memakai gaun yang cantik dan mereka kelihatan berseri di bawah cahaya permata yang berkilauan. Tetapi sekarang, Pinky masih berdiri keliru di ruang seolah-olah dia tersesat dalam dunia yang terlalu terang untuknya. Dengan pakaian seperti kami, bagaimana anda boleh menang? Hei, tak pasti. Pinky memutuskan untuk menjahit pakaian sendiri. Dia memotong dan menjahit dengan teliti, memberi perhatian kepada setiap perincian kecil. Walaupun tanpa bahan istimewa seperti orang lain, dia menghiasnya dengan gayanya sendiri dan mencipta pakaian yang ringkas tetapi kreatif dengan sentuhan pribadinya. Akhirnya, saya selesai. Pinky berasa sangat bangga dengan rekaannya dan dengan yakin memakai gaun yang baru sahaja disiapkannya. Pada saat itu, dia kelihatan seperti pari-pari keluar dari cerita dongeng.
Sudah tiba masanya jom naik pentas dan bersinar terang. Baiklah. Rose dan Katie secara tidak sengaja melakukan kesilapan dan berakhir dalam situasi yang janggal. Hah? Awas! Nasib baik, Pinky tidak teragak-agak dan segera pergi untuk membantu dua rakannya. Kamu berdua okey? Kami semua baik-baik saja. Terima kasih atas bantuan anda. Betul itu. Juga sila terima permohonan maaf kami kerana melayan anda dengan cara yang salah. Jangan risau tentang itu. Kita kawan kan? Kawan-kawan, jom kita pergi ke pentas. Jom pergi. Baiklah, inilah persembahan oleh gadis-gadis cantik. Pentas sudah bermula dan lampu terang perlahan-lahan menyala. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana tiga gadis ini mempersembahkan dalam pertunjukan yang menarik ini. Wow! 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 Izinkan saya mengumumkan keputusan pertandingan. Dan pemenang hari ini adalah... Momen yang paling mendebarkan akhirnya tiba. Siapa yang akan memenangi persembahan kreatif ini? Samrut! Tania Emerald, anda sangat berbakat. Hebat. Cemerlang. Sekali lagi, tahniah Emerald! Terima kasih kepada usaha berterusan beliau. Pinky menang dengan adil dan berhak.